A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita ayat berapa ya suratul Nisa ni? 167. 167 ya, 167. Cuma sebelum kita pergi ke ayat 167 tu, saya suka nak menarik perhatian tuan-puan ke ayat yang popular dalam surah An-Nisa, ayat yang kita tak sempat nak kupas panjang. Dan saya baru sempat tengok ayat ni dalam 2-3 minggu yang sudah. Ayat yang ke-20, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يُرِيدُ اللَّهُ يُرِيدُ sekejap. 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat yang ke-34. Ni lama dah kita lalui, tapi waktu tu kita pergi sekali imbas je. Dan rupanya dia ada maklumat yang penting, terutamanya macam mana nak faham uh, uh, perbezaan antara tugas suami dan juga isteri. Tapi Allah tak sebut suami dan isteri, Allah sebut lelaki dan wanita. Lelaki dan wanita. Tadi saya ada baca satu tulisan tentang bagaimana kita menghasilkan, menanam minda bawah sedar kepada anak lelaki bahawa perkahwinan ini nanti akan menjadikan hidup dia lebih mudah. So, beban untuk memudahkan tu tergantung pada wanita. Lelaki pula selalunya kita sebut dengan nanti kalau kau dah kahwin, senanglah sikit hidup kau, makan pakai terurus. Semua tentang lelaki ni, perkahwinan itu dijadikan sebagai escapism, sesuatu yang memudahkan lelaki. Dan kitalah yang meneruskan idea tu berulang kali. Sedangkan Quran mendatangkan idea yang berbeza. Quran memperkenalkan lelaki dengan ar-rijal. Ar-rijal bukannya pernyataan jantina, tetapi ar-rijal ialah ada sifat tertentu. Allah tidak sebut zukur secara biologinya, lelaki, tidak. Tapi sebab kita translation kita terlalu shallow, maka ar-rijal kita translate sebagai lelaki untuk ambil mudah. Sedangkan rijal dia ada sifat-sifat tertentu. Rijal ini berani pikul amanah. Rijal ni teguh pendirian dia. Rijal ni orang yang membenarkan janji-janji Tuhan. Rijal lazimnya tidak dilalaikan oleh dunia. Rijal sanggup bertindak bila diperlukan. Rijal ialah jati diri, bukannya panggilan biologi. So, lelaki dia perlu ada karakter rijal. Dia perlu ada karakter ar-rijal. Pegang janji,
pikul amanah, sanggup bertindak bila diperlukan. Kemudian perkataan qawwam. Nah, tu translation terus pemimpin lebih kuat. No, qawwam bukan hanya itu. Kejap saya sharekan. Qawwam bukan hanya dimaknai dengan pemimpin. Itu terlalu mudah. Qawwam ini dia daripada kata akar yang sama dengan aqimus solah, qawwamina bil qist, siratal mustaqim, qiyamah, qiyaman, dan semua daripada kata akar yang sama iaitu qama. Qama tu apa? Qama tu tegak, membangunkan, menegakkan sesuatu. So ideanya ialah qama ialah menegakkan sesuatu sehingga dia terus berada seperti mana yang Allah nak dia berdiri. Itu maksud qama. Qama tegakkan sesuatu sehingga dia terus berada di atas kehendak Allah. Jadi qawwam dia bukan hanya ketua, tetapi orang yang ada tanggungjawab untuk menegakkan, menyokong dan pastikan institusi kekeluargaan tu terus berdiri seperti mana yang Allah nak. So keluarga ni dia perlu berdiri. Siapa yang dirikan dia? Lelaki. Berdiri seperti mana? Seperti yang Allah nak. So dia bukan keistimewaan. Qawamun, oh bukan hanya pemimpin. Tak. Qawamun, dia menegakkan sesuatu. Dia build it. Dia bina. Dan itu bukan bahasa keistimewaan. Dan dia bina tu menanggung, memikul ala. Dia memikul ke atas diri dia. An-Nisa. Oh, di sini yang sangat juicy. Allah sebut An-Nisa sebab nanti second half daripada ayat ini fas-salihatu qanitat. Allah tak sebut sebarang wanita, tetapi Allah sebut wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Tapi di atas Allah guna An-Nisa. An-Nisa ni dia bukannya jati diri. An-Nisa ni panggilan biologi. Yang di sini Allah tak guna panggilan biologi. Allah guna panggilan jati diri. Karakter. Karakter lelaki itu sebagai ar-rijal. Tapi bila part an-nisa, mana-mana wanita. So, lelaki, dia perlu membina kehidupan berkeluarga, membangunkan amanah berkeluarga itu, memikul beban tanggungjawab ke atas mana-mana wanita. Dan maksudnya, lelaki tidak diberi pilihan, hanya bertanggungjawab bila wanita itu baik. Isteri dia baik ke, tak baik ke, lelaki kena pikul tanggungjawab. So, since when Al-Quran mencadangkan, nanti lepas kau kahwin, senanglah hidup kau. Tak, bukan begitu. Lelaki sepatutnya disedarkan tentang dia ada tanggungjawab. Dia ada kiwamah, amanah yang tetap dipikul terhadap wanita dalam institusi keluarga. Regardless isteri dia tu macam mana pun. Dan dia punya qawwam ni ada dua ciri. Dia berdiri atas dua benda. Pertama, sebab Allah beri kelebihan pada dia. Sebab Allah beri kelebihan pada dia. Maksud kelebihannya apa? Allah beri modal.
Allah beri modal lebih pada lelaki supaya dia boleh laksanakan amanah. Hmm. Dan salah satu modal lebih tu lelaki dapat 2 berbanding 1. Lelaki dapat 2 bahagian berbanding 1 bahagian dari sudut harta waris. Allah bagi modal lebih kepada lelaki. So semakin besar DP fadlun, semakin besar kurniaan Tuhan, semakin besar tanggungjawab. Okey, itu yang pertama, ciri pertama. Asas yang pertama. Asas kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Qawwam ini diukur dengan berapa berapa sanggup, apa yang sanggup lelaki keluarkan untuk keluarga dia. Allah ukur lelaki melalui apa yang dia sanggup keluarkan untuk keluarga dia. Allah tidak ukur lelaki ar-rijal melalui berapa banyak harta yang dia ada. Tak. Allah nilai lelaki dikira sebagai qawwam, bertanggungjawab. Lelaki yang bertanggungjawab ialah berapa sanggup dia berkorban untuk keluarga. Allah tuntut supaya sebahagian daripada rezeki Allah yang diberi amanah kepada lelaki digunakan untuk tegakkan keluarga. So, qiwamah dibina atas pengorbanan lelaki, bukan pemilikan. Jadi, idea lelaki berkahwin ialah dia perlu berkorban untuk keluarga, bukan berapa banyak aset yang dia boleh kumpul sebab berkahwin. Okey, itu part lelaki sampai ke sini. Part perempuan saya tak sentuh dulu. Part perempuan fasalihat sampai sini saya tak sentuh dulu. Nanti kita akan pergi. Kita terus lompat kepada yang ini. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaja'i wadribuhun. Okey. Di sini ada dimensi untuk jadi ketua ni. So, seorang lelaki yang qawwam, yang mahu membangunkan keluarga, tugas dia bukan hanya cari nafkah untuk bagi nafkah. Kan dia ada 2 ciri tadi. Ciri pertama dia ada kelebihan. Yang kedua dia sanggup korbankan, sanggup beri dari apa yang dia dapat. Ini berkait rapat dengan ciri pertama. Dalam pada dia nak membangunkan dengan kelebihan yang dia ada, kekuatan yang dia ada, lelaki juga dia mesti peka terhadap kesihatan hubungan rumah tangga. Saya ulang balik. Ayat ini sedang bagi tahu lelaki dia perlu peka, sensitif terhadap kesihatan hubungan rumah tangga tu. Sebab ayat ni Allah tak kata bila isteri telah nusyus. Tak. Ayat ini sebut bila kamu mula takut akan nusyus. Apa maksud bila kamu mula takut akan nusyus? Lelaki ini sudah membaca tanda-tanda awal keretakan rumah tangga. Bukan rumah tangga tu dah runtuh baru dia bertindak. Tak. Dia sudah menghidu sesuatu. Dia sudah baca perbezaan. Dia sudah memerhati. Dia sudah... Ialah, orang nak membangun, kita nak membangunkan rumah, data tu from time to time, kita akan check. Kukuh tak kukuh, okey tak okey, cukup tak cukup bahan. So, kalau kita tak pernah check, tak pernah QC, rumah dah siap, boleh jadi diretak sana sini dan tinggal runtuh. So Allah mahu lelaki
peka terhadap kesihatan hubungan. Dan idea ini tuan-tuan, ya saya baru jumpa dan kami tak pernah belajar tentang benda ni. Tapi bila baca ayat Quran ni, lain. Lain. Dan bila nampak tanda-tanda keretakan, tanda-tanda penurunan, kan? Ada tanda-tanda mungkin sudah mula, ada bergelora. Allah tidak suruh lelaki mulakan dengan menghukum. Tak. Allah mahu kita lelaki mulakan dengan fa'izuhunna. Komunikasi. Dan perkataan fa'izuhunna lazim kita erti sebagai nasihat, kan? Tapi Quran menggambarkan fa'izuhunna ialah komunikasi yang menghidupkan hati, mengajak kembali pada Allah. Dia bukan sekadar nasihat. Tak, tak, tak. Heart to heart talk. Komunikasi yang boleh hidupkan hati. Yang mengajak kembali pada Allah. So, nusyuz, dia bukan hanya maksud derhaka. Tapi sebarang tanda-tanda awal keretakan dalam rumah tangga itu. So, Allah mulakan dengan tarbiyah. Bercakap dari hati ke hati. Bukan dengan guna kuasa. Tapi dengan pujuk. Begitu. Dan semakin dikaji lebih dalam tentang ayat ni. Ayat ni kan panjang. Semakin dikaji, dilihat. Qawwam itu adalah satu bentuk amanah yang Allah beri khusus pada lelaki yang kuat, yang saduk ini. Tugas dia untuk menegakkan, melindungi, menyokong, mengorbankan, peka terhadap sebarang bentuk kekurangan, keretakan dan memimpin proses pemulihan dengan sangat baik, dengan sangat hikmah. Tuan-tuan, kalau beginilah kita dapat fahamkan anak-anak kita, lelaki-lelaki ni. Satu bab tentang masyarakat settle. Dan sekarang kita nak lihat pula tentang wanita. Part wanita Allah sebut di sini. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tentang wanita ni pula Allah mulakan terus dengan jati diri wanita. Kalau tadi ar-rijal, jati diri lelaki yang boleh diharap, boleh memimpin, kan boleh membantu, menegakkan. Wanita pula Allah sebut dengan identiti dia sebagai as-salihat. Allah tak kata fan-nisa, tak, fas-salihat. Fas-salihat ni maksudnya apa? Wanita-wanita yang soleh. Wanita-wanita yang soleh. Dan soleh selalunya diartikan sebagai baik. Dan baik ni, dia bermaksud kembali kepada keadaan yang betul. Itu maksud baik, kan? Baik itu, sesuatu tu kita kembalikan dia kepada keadaan yang betul. Menjadi lurus. Baik ialah dia ikut tujuan dia diciptakan. Itu baik. Baik juga tidak rosak. Dan fas-salihat bukannya arahan buat baik. Tak. Fas-salihat ialah satu jati diri, satu karakter yang dia buat apa yang patut untuk baiki hidup dia ikut apa yang Allah nak.
Kalau tadi lelaki, dia tegakkan sesuatu seperti yang Allah nak. Wanita pula, wanita yang salihah, dia baiki diri dia, baiki hidup dia, ikut apa yang Allah nak. So, wanita salihah ialah wanita yang hidup dia seperti yang Allah nak. Dia sudah jadi jati diri dan soleh itu nanti dibawa ke dalam alam rumah tangga. Fassalihat. So, tadi 4 lelaki, sekarang 4 wanita. Allah mulakan dengan as-salihat, hubungan wanita dengan Tuhan. Itu ciri pertama, fassalihat. Wanita-wanita yang saleh. Dia, hidup dia, dia baiki ikut apa yang Allah nak. Kemudian yang kedua, qanitat. Qanitat. Kita biasa dengar perkataan kunut. Kunut ni taat. Qanitat maksud dia taat. Tapi perkataan qanitat ini sebenarnya rare. Might as well Allah guna perkataan muti'at, ketaatan. Muti'at, ketaatan. Tapi Allah guna qanitat. Dan bila kita buat cross reference dengan ayat-ayat lain, merentas Quran dengan ayat-ayat lain, kunut ni selalunya dikaitkan dengan hubungan hamba dengan Allah. Kunut ni ketaatan yang selalu dikaitkan seorang hamba dengan Allah. Maryam dipanggil sebagai qanitin. Seluruh makhluk disebut sebagai lahu qanitun. Maryam qanitin sebab dia sangat patuh taat pada Allah. Jadi kunut atau qanitat maksudnya tunduk pada Allah, konsisten dalam menjadi hamba, patuh kerana kehambaan dan hati yang sentiasa kembali pada Allah. So, qanitatun selalu diterjemahkan sebagai taat kepada Allah. Tapi dan suami kat belakang. Asalnya taat kepada Allah. So, asas wanita salihah, Allah mahu lihat kepatuhan dia pada Allah dulu. Sebab dari kunut kepada Allah itu nanti akan lahir mahu taat pada perintah Nabi. Nabi perintahkan untuk taat pada suami. Tu akan berantai kesan tu. Kan, mahu pelihara keluarga. Tu nanti akan berantai. Tapi arahan utama dia qanitat. Dia kena taat pada Allah. Kemudian hafizatul lil ghaibi. Perkataan ini sangat sukar nak difahami. Sangat sukar maksud dia. Hafizat maksudnya jaga. Jaga. Cuma hafizat, setiap kali kita jumpa perkataan hafazah, dia bermaksud menjaga sesuatu yang lambat laun benda tu akan rosak. Kalau tak dijaga, benda tu akan rosak. Itu hafazah. Hafazah ni sifat dia, benda yang nak dijaga tu akan rosak kalau tak dijaga, kalau tak dipelihara. Akan hilang kalau tak dijaga. Allah sebut Quran hafazah, solat hafazah, kemaluan kita hafazah, sumpah tu hafazah, batas-batas hudud Allah itu juga hafazah.
So sekarang Allah mahu lelaki bangunkan keluarga, isteri dia kena jaga keluarga tu, sebab hubungan keluarga tu kalau tak dijaga, dia akan rosak. Dia akan hilang, dia akan rapuh, dia akan rosak. Satu orang membangun, satu orang menjaga. Tuan-puan, kalau ada dua sifat begini dalam rumah tangga, seorang sibuk nak membangun, seorang sibuk nak menjaga, rumah tangga itu jadi macam mana? Dan ini idea daripada ayat ni. Idea dari Allah Rabbul Jalil. Dan menariknya Allah kata hafizatul lil ghaibi. Allah tak sebut objek apa yang dia nak pelihara tu. Tak. Allah tak kata jaga maruah. Allah tak suruh, tak sebut jaga suami. Allah tak sebut jaga rumah. Tapi Allah sebut lil ghaibi. Lil ghaibi adalah perkataan yang sangat luas. Ada banyak benda yang dijaga dalam Quran. Tapi benda yang paling rapat dengan lil ghaibi ni, Allah ada sebut hafizatun li hududillah. Jaga batas-batas peraturan-peraturan Allah. Sebab yang lain itu, macam Quran, dia tak guna huruf lam sebagai penghubung. Lil ghaibi dan li hududillah menggunakan huruf lam selepas hafizah. So lil ghaibi maksudnya ialah apa sahaja yang berada di luar pemerhatian manusia. So, ayat yang mudah difahami ialah wanita yang ada jati diri, pelihara seluruh amanah, terutamanya bila berada dalam keadaan yang tidak dilihat manusia. Ketika tak ada suami, ketika tak ada manusia, ketika tiada pujian, ketika tak ada penguasaan, itulah identiti seorang hafizah terserlah. Dan apa yang disuruh jaga ni? Apa saja yang Allah suruh jaga? Bima hafizallah. Apa saja yang Allah suruh jaga. So, wanita solehah, dia pelihara amanah, pelihara keluarga dia, bukan sebab suami dia tengok atau tak. Dia pelihara keluarga dia sebab Allah. Sebab Allah sendiri yang tetapkan amanah tu untuk dijaga. Untuk dipelihara. Bayangkan, suami kaitan dia dengan Tuhan. Allah bagi dia modal, dia kena laksanakan, bangunkan keluarga. Dan Allah nak tengok dia sanggup tak berkorban untuk keluarga. Sementara isteri dia perlu menjaga. Menjaga tak kala tak ada siapa melihat. Dan jaga apa? Jaga apa saja Allah suruh jaga. Dua-dua kembali pada Allah. So, dia bukan tentang perbincangan apa hak suami yang isteri kena tunaikan. Atau apa hak isteri yang suami kena tunaikan. Itu sesama manusia. Dan bila sesama manusia tuntut hak masing-masing, maka bermulalah kepincangan. Tapi sekarang kedua-duanya diikat kembali pada Tuhan. Diikat kembali pada Tuhan. Wah. Dan bila masuk perkataan nusyus bagi wanita, nusyus bukan hanya derhaka. Nusyus ialah bila seorang wanita ataupun mana-mana keluarga yang kelihatannya dia keluar dari kedudukan amanah hubungan yang Allah tetapkan. Allah dah tetapkan amanah dia macam ni, amanah tu tergelincir. Dia jadi tak seimbang. Bila tak seimbang, rumah tu mula retak. Dan ayat ini Allah tidak kata dan bila wanita nusyus. Tak. Allah kata wanita yang kamu bimbang akan berlaku nusyus daripada mereka. So, bila wanita mula tidak peduli nak jaga,
di situ akan bermulanya peringkat awal keretakan. Oh, dahsyat. Dan tuan-puan, itu baru kita lihat, baru pada lapisan ayat tersebut sahaja. Dia ada lapisan seterusnya, tapi itu lain kali lah kita nak tengok. Lapisan seterusnya ialah bagaimana daripada ayat pertama sampai ayat 34, Allah bina idea qawam dan Allah bina idea fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ini. Daripada ayat pertama, kita kena lihat perkaitannya sampailah ayat 33. Semua itu, ayat-ayat itu sebenarnya membina dan di sini dia punya kesimpulan. Sifat untuk lelaki dan sifat untuk wanita dalam hubungan rumah tangga. Wih, dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. Kan. So, masa yang berbaki, kita pergi ke ayat berapa? Ayat berapa? 160? 7. 167. Ya. Okey, ayat 167. 167. Bismillah. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Sungguh orang yang kafir serta halang orang lain dari jalan Allah, sebenarnya mereka telah sesat, telah keliru dengan kesesatan yang amat jauh. Ayat sebelum ni, Allah bina satu bentuk perjalanan yang tersusun. Dia bermula perbincangan ni dari ayat 163, 164. Semua Nabi terima wahyu dari Allah. 165, Nabi diutus supaya manusia tidak ada lagi alasan di hadapan Allah nanti. 166, ayat sebelum ni, Allah sendiri jadi saksi bahawa Nabi bawa wahyu yang benar. So, bila kronologinya macam tu, logiknya ialah manusia ada dua pilihan. Terima atau tolak. Terima atau tolak. Tapi ayat 167 ada golongan ketiga dan ini lebih bahaya. Dia bukan sekadar tak terima, dia bukan hanya tolak, dia halang orang lain dari menerima. Itu jahat. Itu jahat. Dan Allah mulakan ayat ini dengan penegasan, Inna, this is serious. Sebab dosa selepas ni bukan dosa biasa. Ini golongan ketiga. Golongan ketiga. Yelah, bayangkan kalau saya non-vegetarian, saya tak makan sayur. So, biasanya ada dua pilihan. Sama ada saya makan sayur atau tak makan sayur. Tapi golongan ini golongan ketiga. Dahlah dia tak makan sayur. Dia racun pula sayur orang lain supaya orang lain tak boleh makan. Gitu. Jahat. Ini jahat. So, siapa dia ni? Allazina kafaru. Dia memilih untuk kufur. Allazina kafaru. Dia memilih untuk kufur. Wasaddu an sabilillah. Ini kemuncak dia. Dia tak nak percaya. Dia pilih untuk kufur. Kemudian saddu. Dia halang. Dia sesak. Dia sekat. Dia tutup jalan. Tu macam Israel tu. Jalan untuk bantuan nak sampai ke situ tak. Dia tutup. Hospital dia bom. Dia bukan tak nak orang masuk hospital. Dia bom hospital tu. Dia berdiri tengah jalan. Dia halang ambulan. Halang orang lain dapat rawatan. Saddu an sabilillah. Dia tahan.
Dan apa maksud sabilillah ini? Ulama-ulama silam, dia melihat sabilillah sebagai jalan Allah. Dan jalan Allah paling utama ialah jihad. Jihad. Tapi bila kita buat rentas perkataan sabilillah dalam Quran, sabilillah ialah seluruh jalan yang bawa kita kepada Allah. So tuan-puan, berapa banyak jalan yang bawa kita pada Allah? Belajar Quran bawa kita pada Allah. Solat bawa kita pada Allah. Sedekah bawa kita pada Allah. Dakwah bawa kita pada Allah. Taubat bawa kita pada Allah. Majlis-majlis macam ni ingatkan kita pada Allah. Bahkan jalan menuju masjid. Kita jalan naik kereta, nampak bumbung masjid, ingat tak pada Allah? Itu sabilillah. Ha, dengar azan kan ingat pada Allah. Itu sabilillah. Apa sahaja jalan yang bawa manusia kepada Allah. Hatta kadang tuan-puan, kita letak stiker dekat kereta kita. Kan, dah solawat hari ni, kadang dia tulis sebut, dia terus tulis, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan ingatkan manusia pada Allah. Itu juga dikira sebagai sabilillah. Apa sahaja jalan yang bawa manusia pada Allah. Dan siapa yang halang manusia dari semua ini, dia termasuk dalam ancaman ayat ni. Apa ancamannya? Qad dhallu. Mereka telah sesat. Lazimnya, cukup sekadar kita kata mereka dah sesat. Itu cukup dah. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah sebut, dhalalam ba'idah. Sesat yang sangat jauh. Allah tak kata dhalalan azimah. Sesat yang besar. Tak. Dhalalam ba'idah. Sesat yang jauh. So, ba'id ini, bila kita kata jauh, dia menggambarkan jarak. Jarak. Ba'id ni gambarannya macam ni. Katalah, saya tersesat jalan nak balik ke rumah. Sepatutnya ambil simpang Seremban, masuk Putrajaya. Tapi saya ambil simpang Ipoh. Kan? Simpang Ipoh. Kemudian saya makin tengok Pulau Pinang, Sungai Petani, Perlis, Songkla, Hat Yai, Vietnam, Guangzhou. Tu semakin jauh. Ba'id, semakin jauh, semakin jauh. So, DP kesesatan ni bukan besar, tapi jarak. Semakin jauh, semakin jauh. Semakin lama, semakin jauh dari jalan pulang. Semakin dia halang orang, dia sendiri semakin jauh dari hidayah. Itu maksud qad dhallu dhalalan ba'idah. Gambarannya begitu. Dan Quran sangat precise untuk membezakan antara orang yang sesat dengan punca kesesatan orang lain. Quran membezakan antara orang sesat dan punca kesesatan orang lain. Ramai orang sesat sebab tak tahu, sebab jahil. Orang macam ni patut dibimbing. Allah bagi hidayah, dia boleh kembali. Tapi ayat ini bercakap tentang kilang yang menghasilkan kesesatan. Dia hasilkan propaganda. Dia persenda agama. Dia buat-buat lawak tentang agama. Dia datangkan syubhah.
rasa ragu pada orang lain. Dia pengaruh manusia supaya tinggalkan Allah. Sepatutnya buat rancangan supaya ingat Allah. Tak, dia buat rancangan semakin melalaikan manusia. Jadi influencer-influencer yang tak pernah sebut sentuh tentang akhlak, adab, ingatkan manusia pada Allah. Tak pernah. Semakin jauh. Ini kategori bukan lagi jadi mangsa kesesatan. Tak. Dia sudah menjadi penyebar kesesatan. Dan menariknya, untuk halang manusia daripada Allah, kadang kita tak perlu paksa pun. Kadang tak perlu tak perlu keras kasar. Tak. Mereka jarang sebut, jangan solat. Tapi dia guna perkataan, tak payah halim sangatlah. Kan, tak payah halim sangatlah. Dia tak kata jangan tutup aurat. Tapi dia pandang sinis pada orang yang tutup aurat. Dia susahkan orang yang tutup aurat. Bila naik pangkat, lambat-lambat. Tak lagi dapat job. Dia tak larang baca Quran, tak. Tapi aktiviti manusia tu, dia penuhkan sehingga manusia tu tak ada lagi ruang untuk Quran. So, saddun an sabilillah sangat halus. Sangat halus. Dan jalan semacam ini lebih mudah dibina. Jalan menuju Allah tu mudah ditutup dari nak dibina. Bayangkan Nabi utus, Allah utus para Nabi dan Rasul ni ribuan tahun. Nabi ajar, didik, bimbing, nasihat, bawa manusia. Tapi dengan satu orang influencer, boleh rosakkan hati ribuan orang dalam hanya beberapa minit je. Satu benda ni sangat besar. Pengaruh dia mempengaruhi manusia supaya tak ingat Tuhan. Dan kalau kita perhati sungguh-sungguh, saddu an sabil, halang dari jalan. Allah tak kata halang dari agama, saddu aniddin. Tapi Allah pilih perkataan jalan. Kenapa? So, ramai manusia, kita sebenarnya, kita mengaku kita beragama. Tapi kadang-kala, jalan nak menuju beragama tu tak sampai. Ramai manusia masih mengaku beragama, tapi mereka dihalang dari berjalan menuju beragama tu. Kan? Kadang diletihkan dengan birokrasi, kadang dihasut dengan segelintir akhlak pendakwah. Tu ustaz tu, tengok. Apa nama? Bila rapat dengan anak murid, mulalah meliwat itu ini. Itu jadi muka depan surat khabar. Kan? Kadang ada yang terluka dengan layanan orang agama. Dan akhirnya, mereka tidak tinggalkan Islam tu, tak. Tapi mereka berhenti berjalan. Idea dia bukan mahu rosakkan agama orang lain. Idea dia hanya asal orang tu hilang semangat. Cukup. Hilang semangat untuk dekat pada Allah.
Maksiat dinormalkan. Kandungan-kandungan media tu, persenda agama itu dianggap biasa. Kan? Kadang dulu kita pergi ayat, bila anak belajar agama, kau nak makan apa nanti besar? Tu soduan sabilillah. Kau apa-apa Al-Quran ni kau nak jadi apa? Nak bagi makan apa anak orang nanti? Kadang ada majikan yang begitu menekan-nekan pekerja nak solat. Saya kadang terfikir, Max kan, Highway Max tu, dia kat situ ada R&R kecil, kemudian ada Shell, ada Petronas menuju ke KL. Hari tu waktu singgah Petronas, tanya abang Bangla kat situ, bayar. Kalau Jumaat, sembahyang Jumaat mana? Senyap dia. Mana masjid terdekat? Area situ. Kan? Satu idea Menteri Agama untuk memperbanyakkan surau-surau Jumaat ni. Supaya orang-orang yang hati dia masih mahu beragama, boleh fulfill. Walaupun mungkin dia sedang berada dalam pasaraya. Pekerja-pekerja dekat pasaraya tu. Kan? Dia bukan mahu hilangkan syiar masjid tu. Tak. Tapi at least cuba. Dengan toke-toke yang sangat kapitalis. Yang masa nak pergi Jumaat tu sangat singkat. Dia bukan bagi macam pejabat awam. Okey, daripada jam 1 sampai jam 3. Tak. Dia orang berniaga ni masa sangat strict. Kan? Majikan yang menyukarkan pekerja nak solat. Kadang ada je orang yang berdakwah sangat kasar. Sampai orang takut kepada agama. Patutnya kita perkenalkan agama supaya manusia cinta pada Allah. Tapi kadang akhlaknya kasar sangat. Dan ayat ini sebenarnya sangat-sangat kritikal sebab Allah tidak tuju kepada musuh Islam. Allah tuju kepada siapa saja yang jadi penghalang antara manusia dari Allah. Maka kadang kita boleh tanya, aku ni dekatkan orang kepada Allah ke atau semakin jauh dari Allah? Itulah ukuran sebenar. Apa pun kita buat, bukannya kita mengukur berapa ramai yang kenal kita. Kayu ukur kita ialah, adakah kita ni sedang jadi jambatan antara orang tu dengan Allah? Atau kita jadi tembok antara orang tu dengan Allah? Jeng, jeng, jeng. Kemudian 168. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Sungguh orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah tidak sekali-kali akan ampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan jalan kepada mereka. So, bila orang tu mula menghalang manusia lain, dia pilih jalan itu. Saddu an sabilillah. Sekarang Allah guna pula perkataan gabungan. Tadi kufur dan menghalang. Kafaru wa saddu. Sekarang Allah guna pula sifat yang berbeza. Kafaru wa zalamu. Ideanya ialah
menghalang manusia dari jalan Allah adalah satu bentuk kezaliman. Menghalang manusia dari jalan Allah adalah satu bentuk kezaliman. So, kalau dia berlaku zalim, zalim bukan, Allah tak guna perkataan dosa. Allah tak kata mereka berdosa. Allah pilih perkataan mereka zalim. Zalim ni maksudnya apa? Dia menutup pula. Dia menzalimi diri. Zalamakan tutupan, gelap. Zulman, gelap. So, kufur bukan hanya bersalah pada Tuhan. Kafaru itu dia sedang menzalimi diri dia, menzalimi orang lain, dan menzalimi kehidupan yang Allah cipta untuk dia. Dan kezaliman paling besar ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman paling besar. Jadi kufur akan bawa kepada kezaliman. So, bila dia kufur dan zalamu, apa natijahnya? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan ampunkan mereka. Apa maksud tidak akan ampunkan? Bukan syirik je ke yang Allah tak akan ampunkan? Oh, ini merujuk kepada orang yang zalim, kafir, zalim dan berterusan sampai mati. Itu bukan bermaksud pintu taubat tertutup untuk orang yang masih hidup. Tak, 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 tak. Kalau dia berterusan kufur dan zalim dan mati dalam keadaan itu, Allah tak akan ampunkan mereka. Yet, kenapa Allah sebut begini? Sebab benda ni berat. Sebab tu Allah sebut begitu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah takkan ampunkan mereka. Nak bagi peringatan keras kepada mereka yang kufur dan zalim. Malah bukan hanya itu. Wala liyahdiyahum tariqa. Allah tidak akan beri petunjuk hatta satu jalan pun. Allah boleh beri petunjuk kepada manusia pelbagai jalan, pelbagai option. Tapi orang ini Allah tak akan beri hidayah kepada jalan itu. Atau mana-mana jalan. Dia bukan Allah tidak tunjuk jalan, tak. Allah tidak beri hidayah kepada jalan tersebut. Apa maksud tak beri hidayah? Sebab orang ni dia bukan buat zalim pada Tuhan. Dia buat zalim pada diri dia. Berkali-kali tolak apa yang Allah datangkan, hidayah. Tolak, tak nak. Jadi ingatkan, tak nak. Dan menjadi sunnatullah, bila seorang manusia sambut hidayah, Allah akan tambah lagi hidayah. Sebaliknya, bila satu orang manusia berulang kali tolak hidayah, Allah akan biarkan dia dengan pilihan dia. Nah, Allah akan biarkan dia dengan pilihan dia. Jadi, kalau kita apa nama? Terdedah dengan perangai-perangai kufur, lambat laun dia akan melahirkan kezaliman. So, kufur dulu kemudian zalim. Sebab bila hubungan dengan Allah rosak, hubungan dengan manusia turut rosak. Itu yang berlaku. Itu sunnatullah yang berlaku.
Satu tuan-puan, kalau kita nak kurangkan kezaliman dalam masyarakat, undang-undang manusia sahaja tak cukup. Kalau kita nak kurangkan kezaliman dalam masyarakat, undang-undang manusia sahaja tidak cukup. Isyarat dalam ayat ni, kezaliman tu berlaku sebab hati dia jauh dari Allah. Kezaliman tu berlaku sebab hati jauh dari Allah. Dan bila Allah kata wala liyahdiyahum tariqa, bila berkait dengan hidayah, ramai orang baca Quran, ramai orang dengar ceramah, belajar agama, tapi berubah tak? Kenapa tak berubah? Sebab maklumat tu boleh dapat, tapi hidayah yang Allah beri tu. So hidayah tu yang akan pandu. Hidayah tu akan membentuk taufik nanti. Ke keupayaan, keberanian untuk melaksanakan. Dan manusia biasa, kita lah terutamanya, kita takut diuji. Kita takut diuji. Tapi ulama-ulama salaf lebih takut bila Allah tidak lagi menegur, menguji mereka. Ujian dari Allah bukan perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti ialah bila Allah biarkan seseorang berjalan dengan pilihan dia. Itu jauh lebih menakutkan, jauh lebih mengerikan. Bayangkan Allah biarkan kita berjalan, ikut suka engkau lah nak jalan ke mana, aku tak nak ambil tahu. Oh, itu lebih bahaya. Dan Allah tak sebut, Allah tidak beri mereka syurga, tak. Allah tak beri mereka jalan. Jalan pun tak bagi, macam mana nak sampai syurga? 10:18, Barakallahu li walakum, kembali pada Antinoria. Terima kasih Ustaz. Silakan ada yang nak bertanya soal ataupun Ustazah, minta Ustaz, bicara. Silakan. Ustaz, tanya sikit lah Ustaz. Tapi teknikal je. Saya tertanya lah. Mengapa dalam tadi kita ayat dua ayat yang kat atas tu sabil, tapi bila kat bawah tu tariqah. Apa mengapa Allah tidak gunakan sabil juga? Dekat situ tu tariqah. Mengapa Allah tukar perkataan itu? Ada perbezaan ke? Tu betul. Kenapa dekat atas Allah guna sabil, tiba-tiba Allah tukar pergi tariqah? Apa dipebeza kan? Ya. Kalau ayat Ada apa-apa yang nak ditunjukkan tak? 168, okey. Ayat Dia ada dua. The next one tu 9. pun tariqah juga. Ya, betul. 8. The next one tu pun tariqah juga. Terfikir, apa dia? Tu teknikal lah. Tapi ada lagi satu, Ustaz. Saya nak tanya juga. Yang kat sini, dia dua-dua ayat tu, dia ada kufur, wa. Perkataan wa di situ, adakah dia menunjukkan kebersamaan, dia kena ada kufur dan benda tu, ataupun kufur lain, sadun lain, kufur lain, zalimun lain. Perkataan wa tu. Jadi kalau misal kata orang yang beriman, dia sadun, dia tak dia lah. Jadi dia tak masuk dalam kategori itu ke? Kalau dia hanya bila dia kufur je ke? So pertanyaan itulah dua tu Ustaz. Ya. Okey, saya jawab yang pertama dulu. Biasanya bila sebut sabil ni maksudnya jalan tu ada destinasi. Jalan tu dia ada penghujung, ada arah, ada misi dan ada tujuan. Itu sabil. Oh. Maksudnya dia
ada orientasi lah, destination oriented. Dia Okey. ada tujuan, itu sabil. Tariq pula selalunya merujuk kepada the jalan itself, laluan yang sedang dipijak. Dia bukan sebut pasal destinasi. Tapi jalan itu pun Allah tak tunjuk. That mean Itu teruk lebih sangatlah spesifik. tu. That mean teruk sangatlah tu. Yes, exactly. Oh, Tadi okey. dia halang jalan, dia halang orang jalan menuju Tuhan. Yang ada aim lah. Okey. Yang ada aim. Ada goal lah. Okey. Okey. Sekarang dia sendiri, jalan tu pun Allah tak tunjuk. Allah Rabbi. Bukan kata mahu menuju Tuhan. The jalan itself pun Allah takkan tunjuk. Allah. Ui, itu lagi. Teruklah tu. Teruk Yes, lagi sangatlah teruk. tu. Allah tutup rasa kan. Lagi teruk lah. Oh, terasa sangatlah tu. Ah, Okey. Dan itu Okey. lebih dahsyat lah. Okey. 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 Yang kedua, Tak ada. kalimah waw kan? Ya, wow dengan kufur tu. Perkataan kufur tu is it dia terpaksa ada dua-dua tu mesti ada kufur dulu, ataupun it can be mukmin tapi dia buat sadun, dengan mukmin dia zalim. Okey. Sama ada dia perlu dua-dua Ah, ataupun salah tak, satu. sama ada the kufur tu dia punya prerequisite 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 kan? maknanya untuk dia masuk dalam kategori tu dia kena ada kufur dulu. Maknanya orang beriman tak masuk dalam kategori yang ini. Okey. Bila guna waw dekat sini ni, dia waw ataf kan, waw menyambung. Maksud dia kena himpunkan dua-dua sifat. Dua-dua tu. kan? Yes, Dia tak dua-dua pakai sifat tu. au. Dia tak pakai au. So, kenapa Allah tak sebut kufur je? Mengapa tak sadun aja? Sebab benda ni another level. Kufur yang dia buat tu bukan hanya diri dia, tetapi dia lahirkan satu lagi level kezaliman. Kan tadi dia bukan sekadar dia tak terima, Ya, tahu. dia ajak pula orang lain supaya tak terima. Maknanya dia nak kena dua-dua lah sekali kan kat sini. Dia Dia nak tak kena ada. dua-dua. Dia maknanya ada dua sekali. Maknanya kalau orang beriman, orang mukmin, dia ada juga penghalang, Ustaz. Ya. Dia ada juga dia boleh mensakdun orang lain. Tapi dia mukmin. Ya. Kan? Jadi tak masuk dalam kategori ni. Tak. Dia tak masuk. Dia terpaksa kena kufur lah. Mm-mm. Dia maknanya dua-dua kena ada. Baru dia So, masuk dalam kategori ni, Ustaz. kadang orang beriman ini dia halang tu bukan sebab dia kufur, tapi sebab hasad dia. Ada hasad aja kan? Jadi tak masuk dalam kategori kelemahan ni lah. tak masuk dalam kategori ni. Yang ni kena dua-dua. Dua-dua sekali. Waw ataf tu. Okey. Kena dua-dua Ustaz, lah. saya ada soalan. Silakan, Wai. Ya, sila. Ustaz, adakah orang murtad masuk dalam kategori ini? Adakah orang murtad masuk dalam kategori ini? Ayat 1. Murtad tu sendiri satu bentuk kezaliman. So dia bukan sekadar kafaru, dia bukan sekadar engkar, tapi dia juga menzalimi. Kadang ex-Muslim ini sebenarnya dia lebih banyak cerita tentang Islam sewaktu dia jadi ex berbanding semasa dia Islam dulu. Itu kerugian besar. Bayangkan orang yang gila talak. Waktu dia jadi suami orang tu, dia tak peduli pun pada isteri dia. Tapi bila jatuh talak, dia duk sebut pasal ex bini dia tu hari-hari meroyan. Patutnya ex-Muslim bincang, kaji tentang Islam sewaktu dia dalam Islam. Tapi bila dah keluar Islam, sibuk nak sebut pasal Islam. Sedangkan engkau ex. Satu mungkin saya tak setuju sangat dengan cikgu matematik. Asyik suruh cari X je sedangkan kita nak move on.
Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak, dia sebab dia study Islam tu sebab untuk justify dia kot. Dia sentiasa actually, dia sentiasa dalam kebimbangan. Jadi most of the time dia nak cari justification for his action kot. Ya, betul. Dia nak justify apa yang dia rasa tu valid. Ha. Ha. Jadi dia keep on convincing, dia nak convince diri dia. Jadi dia kena study lah, nak cari all the loopholes. Betul. Dan sepatutnya dia pergi study. Dan setiap kali dia study, dia jumpa benda baru tentang Islam. Cuma dia deny. Ruginya kan? Dia deny. Bayangkan kalau dia study tu semata-mata for the sake of truth, kebenaran. Dia akan jumpa kebenaran. Betul. Betul. Ustaz, dalam pengalaman Ustaz, ada tak orang Islam murtad ni dia revert balik? Ada. Dia kadang-kala kebanyakannya kecewa dengan hidup. Ada yang kematian isteri, dia tak boleh nak terima takdir, lalu menyalahkan itu dan ini. Tapi bila orang pujuk dan dia semakin dewasa, akhirnya dia kembali juga. Tak selalunya orang-orang yang murtad ni dia orang muda dan rebel. Dia mahu hanya pendapat dia sahaja dan cara dia melihat sahaja. Tapi lambat laun bila yelah, sebab itulah mungkin hati dia masih tertarik dengan Islam dan mahu kaji tentang Islam. Tapi dari sudut pandang yang begitulah. Dan kita harap dengan dia mengkaji, mencari, berdebat dengan orang Islam yang sabar, maka ya hati dia terbuka untuk bertaubat semula kan. Kita harap macam itulah. Tapi ada jenis yang memang ketegak awalnya, tapi bila kita patahkan hujah dia, betulkan cara dia melihat dan dia akur. Ustaz, Ustaz, saya ada satu soalan lagi. Ya. Yang ayat 34 tadi kan Ustaz? 34. Tadi yang Tu- Ustaz discuss belum tadi kan? 34. Yang saya faham tu kalau nak rumah tangga bahagia dia bermula dengan wanita yang solehah. Kan Ustaz kan? Dan juga tanggungjawab itu macam mana yang Ustaz explain tadi. Jadi pada saya, soalan saya ialah adakah benda ini disebut dalam kursus-kursus perkahwinan dan juga masa kahwin tu semuanya berbeza, kan? Jadi masa yang sama sebagai seorang lelaki, macam mana dia nak menilai yang perempuan solehah? Itulah saya concern lah. Ayat ni penting kan Ustaz kata? Dia sebut Roy. Tak ada sebutnya. Rasanya kena tukar approach sekarang Ustaz. This is the most appropriate one to explain to them on their responsibility tu. Kan? That's how I see it lah. Ayat ni lagi penting. Apa pandangan Ustaz? Ayat 34 tu. Macam mana nak execute ayat ni? Macam mana? Macam mana nak sebarluaskan pemahaman tu? Kita ada banyak penyakit. Terutamanya penyakit berkaitan dengan Quran ni. Penyakit orang pandai. Apa dia? Dia menganggap apa sahaja daripada kitab terdahulu sebagai tak boleh question. Itu penyakit paling bahaya. Sedangkan kitab-kitab tafsir ialah percubaan ulama untuk faham ayat itu berdasarkan apa yang dia mampu, apa yang dia tahu, cakupan dia. Maklumat yang dia ada pada waktu itu. Dan zaman berzaman orang duk fikir tentang Quran. Berkembang. Sepatutnya Quran itu jadi berkembang. Dan seharusnya, setiap ayat yang kita baca, kita akan rujuk pada tafsir, pendapat
ulama terdahulu macam mana tentang ayat ni. Tapi adakah kita perlu berhenti di situ saja? Saya rasa tidak. Kita perlu juga buat cross reference perkataan-perkataan tersebut dan tidak hanya bergantung kepada makna yang ulama faham. Jadi sebab tu untuk kita penetrate terutamanya orang-orang yang beragama ni kan, dia perlu idea tu perlu datang daripada orang yang paling berpengaruh berkaitan dengan Quran. Dan ya, saya akan cuba melalui siapa-siapa yang saya kenal untuk dibincangkan balik secara dalam tentang ayat 34 ini, dihuraikan dengan baik, dengan elok, supaya nanti dia punya mutiara-mutiaranya tu boleh diterima pakai pada peringkat tertinggi. Mungkin idea semacam ini saya nak melalui panel penyelidik JAKIM. Daripada situ nanti akan ialah melalui MKI ke, melalui KP JAKIM ke, melalui Jabatan Agama Negeri untuk beri tumpuan yang special kepada ayat ini. Selalunya, bukan tak pernah diorang bincangan pasal lelaki qawwam, disebut mana-mana seminar lelaki qawwam. Tapi apa yang mereka ulas dan kupas itu hanya sekadar perkataan qawwam itu sendiri. Dan itu pun tidak dalam bentuk dia buat cross reference, cross check dalam Quran. Hanya melihat daripada kata akar. Tapi bagaimana Quran guna perkataan qawma, aqamu, mustaqim dalam Quran itu, yang semuanya dalam bentuk mahu membina, mahu membangunkan. Dan itu ada perbezaan besar. Cuma, doakanlah. Mana tahu jadi KP JAKIM ke, lantik jadi sultan ke. Saya Tadi kan Ustaz, bila Ustaz kupas tadi, I rasa amazing betul Ustaz ni come up with this interpretation of this tadabbur of this ayat lah. I kata selama ni tak nampak tahu Ustaz, tak nampak. Rijal kita ingat lelaki je lah. Wanita perempuan dah tak ada apa lah. Tak ada macam connection macam tu lah. Yang seorang menjaga, yang seorang membangun, tak adanya. Jadi persepsi orang macam biasalah, yang lelaki tu dia lepas tanggungjawab dia separuh kan. Bila dia bila dia kahwin dia senang, kain baju ada orang basuh apa semua. Macam tu ajalah. Kan banyak lelaki yang dah tak bertanggungjawab sekarang. Ya. Dan kes perceraian banyak tau Ustaz, makin banyak kan sekarang ni. Tapi yang kalau akad nikah kan, kutubah nikah yang biasa tu ajalah. Tak boleh tinggalkan isteri berapa lama, itu semua. Itu dah jadi norm dah, orang banyak dah tahu kan. Ya. Tapi saya takut nanti kan Ustaz, kalau Ustaz memberikan penjelasan 34 ayat 34 seperti yang Ustaz berikan kepada kita nanti sekarang, rasa banyak lagi orang lelaki yang tak nak kahwin tu kot. Kan? Number dia kan naiknya betul, melonjak betul sangat. Sebab tapi bila Ustaz relate, Cik Nyonya, bila Ustaz relate dengan dapat dua bahagian tu, baru I nampak. Bahagian. Kat sini dia terangkan rupanya. Yelah, tapi kita seronok. Tapi I rasa orang lelaki tu rasa ni jam pun ramai dah orang lelaki tak nak kahwin dah, sebab tidak mahu dengan bebanan ini. Kalau dia tahu what is the Masya Allah. Saya sepanjang Ustaz explain tu Ustaz, kan saya duduk fikir sampai ke tahap macam mana orang nak menerima benda tu. Sebab apa kan Ustaz? Sampai ke jam ni tak ada lagi. Kita orang kan, Ustaz je yang bawa benda tu macam tu. Punya ulama-ulama tak pernah bincangkan cara macam tu. So bagi saya kan, adakah ini yang Allah nak? Sedangkan agama dia simple. Ini tahap mana pemikiran yang boleh sampai kat situ sekali? Itu yang saya duduk fikir yang itu Ustaz. Jadi macam mana tu? Jadi kan adakah ini yang Allah nak kita? Sebab
religion is simple and easy to comprehend. Yang ini Ustaz tengok Rijal tu, Ustaz tengok Nisa tu. Siapa yang boleh fikir benda macam tu kalau daripada 100 orang, nak dapat satu orang yang fikir macam tu. So, maknanya this Quran is for people macam siapa? Itu je saya fikir yang itu, Ustaz. Does it? Apa ni? Yang nampak Allah susun memang cantik lah. Itulah kan. Bila kita tahu setiap satu kan. Memang cantik. Panjang Ustaz punya explanation tadi saya duk fikir. Sampai macam siapa yang boleh dapat datangkan dengan macam tu punya pemahaman. Yang itu je. Selama ni tak faham. Kita baca. Dia mungkin untuk orang-orang dewasa lah kot. Dewasa Orang dewasa. Ustaz, ini perlu pada orang yang nak memikul tanggungjawab, orang yang nak berkahwin, Ustaz. And then Ustaz, especially kalau dia follow exactly apa yang Allah dah stated in the Quran ni, definitely the reward for the lelaki tu very 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 high tu. Yelah, tapi masalahnya Ustaz biasanya kalau Ustaz kata orang dewasa, tadi saya kata kalau Dia tak faham. Dia ni tak orang faham. muda kan. Orang dewasa, contohnya lelaki yang berkahwin 2 dan 3, kadang-kadang dia mengambil jalan yang senang kan, sebab isteri dia nombor 2 dia bekerja, jadi dia tak payah susah-susah nak tanggung kan. Selalu macam tu lah. Selalu Jadi macam tu macam lah. ni Ustaz, jadi ayat ni kena ajar kat dia orang. I think some Sorry of the Ustaz. I think some of the ustaz pun practice that lah, Roy. Ada nampak lah macam lah. Yelah, isteri 2-3 untuk membantu pula dia punya perniagaan. Ya Ustaz. Pakai nama isteri, ambil loan apa semua kan. Ya. Tapi tak tahulah, mungkin pandangan saya tu syadid sangat. Saya cuma berpandukan perkataan-perkataan yang dipilih. Yelah. Kan? Ikut mana dia yang sebenarnya itulah dia. Bila perkataan dipilih tu macam tu, kita rasa lain cara Quran ni. Betul. Itulah mesej Allah yang sebenarnya, Ustaz. Kan? Itulah mesej dia. Mesej dia selalu kita interpret lain. Jadi mesej tu tak sampai. Ustaz dah pernah throw this idea kepada yang higher up, yang orang tua-tua tu tak? Dalam bidang agama lah, bukan dengan orang tua-tua yang macam kita orang ni. Tapi yang dah mendalami, have you thrown the idea and your pemahaman and see dia orang punya reaction tak? Setakat ni yang dengar idea ni tuan-puan lah orang pertama. Oh, alhamdulillah. Tapi Cik Nyonya, trend dia sekarang ni, kalau satu ustaz dah bawa satu idea yang very good, ustaz lain akan follow bawa the same thing. That's why I saw lah. Hopefully. Yang I observe lah kebanyakannya. Maknanya Ustaz tak ada refer dekat tafsiran yang lain ya? Ada refer, tapi biasanya tafsiran dia akan pergi terus kepada tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Dia tidak huraikan setiap perkataan person. Technical dia tak tinggal. Ya. Beri makna dalaman ya Ustaz ya, tafsirannya. Tafsirannya dalam ya. makna dia yang tepat lah. Tidaklah Kenapa saya kata apa yang keluar tu kenapa dia tepat. pilih Sabil tak pilih Torik? Kenapa kat sini pilih Torik, sini pilih Sabil lah, macam tu lah. Different. Cuma saya tidaklah kata saya punya ni yang paling tepat, tak. Kita cuma lihat perkataan-perkataan yang digunakan itu dan kita gabung jalinkan, harmonikan. Mungkin ada yang lebih tepat, tapi setakat ni yang saya tengok, terutamanya bila dikaitkan dengan daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-34 ni, 34, katalah contoh-contoh, bagaimana lelaki punya tanggungjawab tu dibina daripada ayat pertama. Ayat pertama Allah sebut tentang lelaki apa? Ittaqu rabbakum. Kemudian wal arham. Kemudian jaga harta anak yatim. Tentang keadilan. Beri mahar dengan rela. Tidak serahkan harta kepada orang yang tak mampu urus.
uji kematangan, iktiraf hak wanita mendapat pusaka, belas kasihan, seluruh sistem faraid. Kemudian barulah Allah kata ar-rijalu qawwamun. So Itu yang dia punya kesimpulan tu lah 34 tu. yes, lelaki tu dia sudah dibina daripada ayat pertama. Dan perempuan pula dibina dengan cara yang berbeza. Allah Ya. sebut tentang malu, tentang amanah, tentang kesucian, tentang hak, tentang kesabaran, ada takwa, jaga harta, jaga hubungan. Semua tu nanti sampai ayat 34, fasalihat, maka wanita-wanita solehah. Wah, lain. Ustaz, Cara dia punya trend ni macam trend Anfal kan? Pertanyaan ya. Anfal tu dia datang pada 40 selepas dia berjalan-jalan terangkan semua masuk kepada Anfal. Jadi macam Betul. inilah juga perkataan kawam tu dia berikan semua dia punya apa benda masuklah kawam ya. Masuk kawam, ya. Nampak macam tu lah. Saya nampak bahawa Allah dia punya kadang-kadang dalam Quran ni dia punya tarik tu kadang-kadang dia 2-3 surah dia menggunakan same approach. Ya, ya. Kadang-kadang kan ada same certain tu dia berulang dia punya trend cara dia masuk sesuatu tu bukan dia lah Allah ni lah. Jadi kita jadikan Bukan dia saya lah Allah. minta maaf lah. Jadi saya kadang-kadang saya fikir memang tidak ada memang penulis ataupun Quran ni memang datang daripada Allah. Sebab Ya. kita boleh nampak kadang-kadang dia punya Sabil dia tu kan, dia berjalan. kan Ustaz kan. Ah. Kadang-kadang Dan bayangkan, ada Ah. orang yang langsung Allah tak tunjuk Torik. itulah Tarik tu. Nampak sangat. The Torik itself Allah tak tunjuk. Lalu dia terkapai-kapai. raba-raba. Ah. Dia tak sebut dia tak tunjuk Sabil kan? Dia tak tunjuk. Tarik. Dia tak kata tak tunjuk Sabil. Dia Dapat tak tunjuk Torik. tarik Oh, pun tak dapat habis. Aduh. Very Tapi interesting. insyaAllah saya akan cuba bawa idea ni ketengahkan. Nak tahu respon Betul daripada Betul lah, pentadabur Ustaz. yang lain. Kami setuju Ustaz. Kami sokong. Kami doakan mudah-mudahan berjaya. Terima kasih. All the terima best, kasih. Ustaz. Terima kasih. Okey, tak ada lagi soalan kan? 10:43 lah. Okey lah, kita stop lah di sini. Sian Okey, Ustaz. terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Kita Ustaz. tutup kuliah Terima Ustaz dengan kasih. tasbih kafarah. Ustaz. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Noh end the meeting ya semua.